Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama diberi Akif Mikail bin Rahmat dari Sri Muda TV. Hari ini saya akan membahas ataupun mengupas tentang bahan digital memperkasa pendidikan negara. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, penggunaan bahan digital dalam pendidikan telah menjadi elemen penting dalam memperkasa sistem pendidikan negara. Kemajuan teknologi telah membuka ruang kepada inovasi dalam pembelajaran, menjadikannya lebih menarik, interaktif dan berkesan. Kupasan ini akan membincangkan bagaimana bahan digital dapat memperkasa pendidikan negara dari pelbagai aspek seperti accessibility, kualiti pendidikan, keberkesanan pembelajaran dan cabaran yang perlu diatasi. Kaedah pembelajaran zaman dahulu berbeza dengan cara pembelajaran moden yang kita kenali sekarang. Di zaman dahulu, pembelajaran lebih bergantung kepada interaksi secara langsung dan tidak melibatkan teknologi canggih. Kebergantungan terhadap penggunaan buku teks tidak dapat dinafikan. Kaedah pembelajaran zaman moden telah mengalami banyak perubahan, terutamanya dengan kemajuan teknologi yang pesat. Pembelajaran kini lebih interaktif, fleksibel dan berpusatkan pelajar. Kini, guru-guru tidak lagi bergantung kepada papan hijau dan kapur semata-mata. Penggunaan teknologi canggih seperti LCD projector dan mikrofon tanpa wayar semakin menjadi pilihan guru-guru pada masa kini. Kesan positif bahan digital dalam pendidikan ialah menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan, menggalakkan pembelajaran kendiri dengan bahan interaktif dan membantu pelajar berbeza tahap memahami sesuatu topik dengan lebih baik. Sebagai contoh, pelajar yang lemah boleh mengulang tontonan video pembelajaran, manakala pelajar cemerlang boleh meneroka bahan digital tambahan untuk memperdalam pemahaman mereka. Cikgu, adakah cikgu bersetuju bahawa penggunaan bahan digital sangat membantu dalam pendidikan? Saya sangat-sangat bersetuju kerana mengikut pengalaman saya sendiri, saya sangat banyak menggunakan bahan-bahan digital terutamanya bila kita nak melakukan PDP dalam kelas lah. Seperti saya guna LCD, saya guna iPad, guna laptop supaya pembelajaran lebih menarik. Budak-budak pun tak boring kan? Jadi, kesimpulannya, guru perlu memanfaatkan teknologi ini untuk memastikan pelajar lebih berminat dan memahami pelajar dengan lebih baik. Setiap perkara pasti ada positif dan negatif. Tadi, saya membincangkan tentang kesan positif bahan digital dalam pendidikan. Sekarang, saya akan membahaskan tentang kesan negatif dalam pendidikan. Pertama, gangguan fokus dan ketagihan skrin. Kemudahan akses kepada bahan digital sepatutnya membantu pelajar lebih fokus. Namun, sebaliknya yang berlaku. Kajian menunjukkan bahawa penggunaan berlebihan peranti digital mengurangkan keupayaan pelajar untuk memberi tumpuan. Kedua, penurunan kemahiran berfikir kritis dengan maklumat di hujung jari. Pelajar kini semakin bergantung pada carian internet berbanding pemikiran kritis mereka sendiri. Ini mengurangkan kebolehan mereka dalam menyelesaikan masalah dan menganalisis maklumat. Pakar mencadangkan kawalan masa skrin yang lebih ketat, integrasi bahagian digital yang seimbang serta penekanan kepada kaedah pembelajaran konvensional. Pendidikan digital adalah pedang bermata dua. Jika digunakan dengan bijak, ia boleh menjadikan alat yang berkuasa. Tetapi jika tidak dikawal, ia boleh menjadi penghalang kepada generasi masa depan.